Ada satu kisah yang selalu saya kongsikan bila orang tanya, apa sebenarnya beza pelabur emas dengan penyimpan emas? Dua orang beli emas pada hari yang sama, harga yang sama. Yang pertama, Ahmad. Ahmad beli emas sebanyak untuk cepat. Setiap hari dia tengok harga. Harga naik sikit dia gembira, harga turun dia mula panik. Emosi dia turun naik ikut graf emas. Bila harga tak jadi macam dia harap, dia kata emas ni tak sesuai. Yang kedua, Aisyah. Aisyah tak kejar harga, dia kejar grab emas. Setiap bulan dia tambah sedikit. Harga naik diteruskan, harga turun dia anggap peluang. Emas bukan dijual esok, tapi simpanan masa depan. 6 bulan berlalu, Ahmad masih letih kejar harga, kejar masa pasaran dan kejar emosi sendiri. Aisyah pula tenang. Simpanan semakin stabil sebab matlamat dia bukan minggu depan, tetapi beberapa tahun akan datang. Inilah bezanya. Pelabur fokus harga, penyimpan fokus gram. Pelabur kejar jangka pendek, penyimpan bina ketahanan jangka panjang. Akhirnya siapa yang lebih tenang? Biasanya penyimpan. Kalau anda nak bina simpanan emas dengan cara yang betul, follow saya untuk lebih banyak perkongsian tentang emas dan kewangan.